Kau tahu tak, Elon Musk sekarang cuma satu langkah lagi nak jadi triliuner pertama di dunia. Dan semua ni bermula selepas pemegang saham Tesla setuju bagi dia pakej imbuhan paling besar dalam sejarah dunia corporate. Pakej ni bukan gaji bulanan atau bonus, tapi pilihan saham berperingkat. Lebih kurang 425 juta unit. Nilai keseluruhan dia hampir 1 trilion US dollar. Tapi Elon cuma dapat kalau dia capai semua sasaran yang ditetapkan. Kalau semua tu berjaya, pegangan Elon dalam Tesla boleh naik dari 15% ke 25%. Malah ada yang anggar hampir 30%. Maksudnya kuasa dia dalam Tesla makin kuat, lebih tinggi daripada Zuckerberg yang pegang 13% Meta atau Jensen Huang dari Nvidia yang cuma 3%. Tapi syarat dia memang berat. Tesla kena naikkan nilai pasaran dari 1.5 trilion US dollar ke 8.5 trilion US dollar dalam masa 10 tahun. Selain itu, Tesla juga kena capai sasaran besar macam 20 juta kereta elektrik, 1 juta robot taksi dan 1 juta robot humanoid Optimus yang boleh beroperasi sendiri. Elon pernah cakap satu hari nanti robot Optimus ni akan jadi penyumbang 8% daripada nilai Tesla. Maknanya dia memang nampak masa depan Tesla ni bukan sekadar syarikat kereta, tapi syarikat AI dan robotik terbesar di dunia. Cuma bukan semua orang setuju. Ada pelabur yang risau bila kuasa Elon makin besar ni sebab boleh kurangkan seimbang dalam syarikat. Lagipun pakej gaji dia tahun 2018 pernah dibatalkan Mahkamah Delaware. Tapi kali ni Tesla dah pindahkan tapak perundangan ke Texas, tempat yang lebih mesra perniagaan dan susah untuk pelabur cabar keputusan tu. Apapun, Elon dah lama terkenal sebagai orang yang suka buat benda yang orang lain anggap mustahil. Dari roket ke kereta elektrik sampai ke robot manusia. Semua dia dah buktikan boleh jadi kenyataan. Kalau dia betul-betul capai target ni, Elon bukan je jadi orang yang paling kaya di dunia, tapi mungkin juga manusia pertama yang jadi triliuner hasil daripada inovasi. Engkau rasa Tesla boleh sampai ke 8.5 trilion US dollar tu? Atau ni cuma satu lagi impian besar Elon Musk?